mengucapkan terima kasih pada Kak Mish dan juga sahabat kuliah, sahabat rawatan kita yang sentiasa juga menjadi pendukung bagi kejayaan kuliah-kuliah kita ini untuk disebarluaskan menjadi pahala amal soleh kita bersama. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, tajuk kita pada malam ini, Masya Allah, ya, adalah tajuk tentang syurga. Nikmat syurga. Baik, nikmat syurga ini adalah nikmat yang tertinggi. Ya, nikmat tertinggi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh nampak ke muka saya dekat GM? Nampak Ustazah? Nampak. Nikmat syurga ini adalah nikmat yang paling tinggi. Adalah ganjaran. Adalah ganjaran enforcement. Ya, ganjaran ataupun reward daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya yang disayangi dan dikasihi, yang menerima rahmat daripada Allah. Saya pasti kalau kita dengar perkataan syurga ini, kita akan, saya tak pastilah macam mana perasaan kalian semua. Kalau perasaan saya tadi tengok tajuk syurga, dia macam seram sejuk pun ada. Okay? Lepas tu kita berasa sangat teruja. Dan kita rasa sangat tersenyum indah. Betul tak? Kita rasa kita nak sangat syurga tu. Dalam masa yang sama, kita berasa macam layak ke aku? Ya, layak ke aku nak dapat syurga tu? Ya, tempat yang paling istimewa di sisi Allah. Layak tak? Tapi rata-rata kalau sebut syurga, semua orang nak. Kan? Semua orang mengidamkan dia. Tapi dalam masa yang sama, kita berasa macam, ya Allah, layak tak saya ni kan, nak masuk syurga Allah ini. Adalah tempat-tempat yang sungguh istimewa. Contoh tuan-tuan, kita pergi dekat satu, kita jalan, kita pergi dekat jalan-jalan, kita tengok ada tempat yang orang buat majlis pakai baju putih semua. Cantik, ya Allah, kan? Lepas tu kita tengok makanannya sedap, ya Allah. Dan ada sungai-sungai yang mengalir tepinya, ya Allah, kita pun terkesima. Kita stop. Kita tengok, ya Allah, cantiknya orang-orang tu buat apa Lepas tu kita nampak sungai-sungai yang mengalir. Kan kalau kita lihat sungai, eh, fitrah kita manusia, kalau kita tengok sungai-sungai yang mengalir tu, kita rasa apa? Kita rasa sangat tenang. Dia memang tarikan sungai, sebab tarikan sungai-sungai yang mengalir ini adalah nikmat-nikmat yang uh, mempunyai aura bagi orang-orang yang tenang saja. Uh, kan? Sebab itu kalau kita tengok air yang mengalir, sungai, ya Allah, kita rasa damainya, ya Allah. Lepas tu, bila kita pergi tempat macam tu, kita tengok orang pakai cantik, putih. Lepas tu ada sungai-sungai yang mengalir. Lepas tu tengok ada buah-buah. Tuan-tuan bayangkanlah ni. Ada buah-buah apple, buah anggur yang tergantung-gantung ni. Kan, ini semua gambaran Allah tentang syurga. Tapi dalam masa yang sama, kita teringin nak pergi tempat tu. Lepas tu ada orang kata, ya Allah, tapi dengarlah orang tengah berselawat ke, kan? Dengar orang tengah baca Quran ke, orang tengah berceramah ke, ya Allah. Tengok diri kita. Kan, tengok diri kita pula, ya Allah, tak pakai tak cantik pun. Kan, layak ke aku nak masuk ke situ? Ada tak rasa macam tu kadang-kadang? Kan? Ha, kita rasa seperti sangat kerdil, tapi kita menginginkannya. Itulah syurga. Tapi ada orang dia kata, dia langsung tak layak nak masuk syurga tu. Ada tak? Ada. Ya? Dia tak nampak pun syurga tu sebagai benda yang indah. Ada tak? Ada. Kan? Kita tengok bagaimana orang Yahudi dan Nasrani, mereka berkata dalam Al-Quran. Ya, mereka berkata dalam Al-Quran bahawa mereka lah orang yang akan masuk syurga. Allah jawab balik.
Kan? Perbualan itu Allah kata dekat Nabi Muhammad, kau tengok tu Yahudi dan Nasrani bangga angkuhnya. Mereka berkata mereka akan masuk syurga. Allah kata siapa mereka untuk menyatakan mereka akan masuk syurga. Sebab tu kita tak boleh claim suka-suka. Tak boleh kita nak kata suka-suka. InsyaAllah aku mesti masuk syurga. Tak boleh. Kerana Allah kata, tengok. Kerana Allah kata ganjaran syurga ini untuk siapa? Malam ni kita nak tengok. Malam ni kita nak tengok ganjaran syurga ini untuk siapa. Boleh, tak ada masalah. Semua hamba Allah memang menginginkan syurga. Kalau tanya kepada non-Muslim pun, dia nak masuk syurga. Dia nak. Dia nak masuk syurga. Siapa yang tak nak masuk syurga? Non-Muslim pun kalau tanya dia nak pergi mana? Dia nak pergi ke heaven tu. Kan? Of course, mesti mereka nak. Baik. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok malam ni. Kan syurga adalah tempat yang sangat indah. Tapi, bayangkan dalam hadis 40, hadis yang menceritakan tentang iman, Islam dan ihsan. Ya tak? Kita belajar kuliah kita yang lepas-lepas tu tentang hadis iman, Islam dan ihsan tu. Dalam hadis itu Allah cerita tentang bagaimana syurga itu dibuat. Syurga itu dibuat daripada pasir, daripada kasturi. Ingat tak? Daripada batu bata, ah, kan? Daripada batu bata emas. Oh, cantiknya ya Allah. Kan? Wanginya, harumnya ya Allah. Baik, kita ingat dah. Kemudian, apa yang dibuat daripada perak? Kan? Syurga hari tu kita belajar dibuat daripada perak. Lantai ni dibuat daripada pasir, daripada emas, daripada kasturi. Ya Allah, baik. Malam ni, kita nak terus tengok apa Al-Quran ceritakan kepada kita. Nak dapat ganjaran syurga ini. Sebenarnya syurga ini, apa yang indahnya yang Allah sebut dalam Al-Quran syurga ni. Baik, kita tengok yang pertama, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Pegang dada kita, bagi tahu Nazira. Kan, Fatihah. Ah, bagi tahu dekat diri kita, syurga ini adalah ganjaran yang terbesar, tertinggi yang Allah sahaja boleh beri kepada kita atas rahmat dia. Okey? Baik, kita tengok yang pertama sekali. Dalam surah Al-Imran, Allah sebutkan pada ayat 198. Ya, syurga itu, baik, dia ni, kalau kita dah masuk syurga, sekejap ya. Kalau kita dah masuk syurga, baik. Kalau kita dah masuk syurga, tuan-tuan, Allah sebut dalam surah Al-Imran ayat 198. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله عند الله خير للأبرار. Tuan-tuan, Allah sebutkan kepada kita, tuan-tuan, syurga ni Allah bagi tahu kepada kita kalau masuk syurga ni dia seperti sambutan orang menyambut tetamu yang sangat meriah. Ha, tengok dalam surah Al-Imran ayat 198. Orang buat kenduri, tuan-tuan. Macam mana? Kita datang tu kita tengok, oh, orang meriahnya. Ni Allah cerita dekat kita syurga, sifat dia ya seperti sambutan tetamu yang meriah. Lakinnal ladzina taqaw, tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka. Mereka, orang yang bertakwa kepada Tuhan. Mereka akan beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Saya nak bagi tahu tuan-tuan. Tuan-tuan tengok Allah menciptakan dunia ni. Ni langit, awan, pokok, macam-macam lah, burung dan sebagainya, laut, sungai.
manusia, bayangkan, manusia dia akan menciptakan atas apa yang dia nampak ciptaan Allah. Ada tak manusia boleh cipta tanpa ada benda yang dalam dunia ni? Tak ada kan? Tak ada. Ha. Tak ada. Itu menunjukkan bahawa betapa terhadnya akal fikiran kita dan kemahiran kita. Nak bagi tahu, kalau orang cerita kapal terbang tu, kalau kita baca sejarah kenal bagaimana orang menciptakan kapal terbang, sebab orang tengok, sebab orang yang pertama menciptakan kapal terbang, dia tengok apa? Dia tengok pepatung kan? Dia tengok pepatung terbang. Anda tengok bagaimana orang cerita air terjun dalam rumah. Semua mereka melihat kepada ciptaan Allah. Manusia tak mampu pun nak mencipta sendiri tanpa adanya ilmu Allah. Ha, Masya Allah, tuan-tuan tengok surah Al-Imran. Allah sebutkan kepada kita. Syurga itu bagi orang-orang yang bertakwa, mereka beroleh sungai yang mengalir di bawahnya. Kita hari ni buatlah rumah hebat macam mana pun, kita tak boleh buat sungai mengalir di bawah rumah kita. Tak boleh tuan-tuan. Kalaupun kita kata ada orang boleh buat rumah dalam laut, kan? Dia boleh nampak tak sungai tu bawah rumah dia? Tak boleh. Ya? Baik. Mereka kekal di dalamnya. Khalidina fiha. Kekal. Sebagai tempat sambutan tetamu yang meriah dengan pemberi nikmat pemberian daripada Allah. Ya Allah tuan-tuan. Ya, ini keadaan syurga dalam surah Al-Imran ayat 198. Kita akan berada dalam kita, amin, amin ya Allah. Kita akan berada dalam syurga yang nikmatnya sangat meriah ya Allah Tuhan. Tuan-tuan, yang pergi kenduri, tempat orang kaya, kan makanan punya meriah, makanan punya grand, tak boleh lawan dengan syurga Allah pun. Eh, mana boleh jumpa lagi pergi tempat yang ada sungai mengalir di bawah. Nah, itu satu keadaan. Okay. Dan ingatlah apa jua yang ada di sisi Allah adalah lebih bagi orang-orang yang berbakti, yang taat, yang banyak berbuat kebajikan. Ni, ya, apa keadaan syurga yang pertama. Yang kedua, Allah sebut di dalam Al-Imran juga 133. Syurga ini tuan-tuan, besar dia, luas dia tuan-tuan, adalah seluas langit. Ya Allah, seluas bumi tuan-tuan. Besar tak tuan-tuan? Ya Allah. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. Tu, Allah kata jannah itu, ya, syurga yang sebidang luasnya itu daripada segala bumi dan langit. Tu. Dia bukan besar-besar bumi. Sebidang luas daripada lebih daripada langit dan bumi. Besarnya, luasnya, Masya Allah. Kan? Kalaulah kita berasakan rumah kita tu dah besar sangat sampai kita dah tak nak pergi dengar majlis ilmu, kan? Rugilah. Kan? Kerana Allah sebut di dalam Al-Quran juga pada kisah syurga ni. Kalau kamu merasakan nikmat dunia itu adalah ibarat syurga, kamu salah. Ya? Kamu salah. Kerana nikmat dunia semuanya tipu daya. Kalau kita tengok apa? Kalau kita tengok sungai yang kat dunia ni cantik ya Allah. Ingat Allah kata itu semua tipu daya. Kamu akan jumpa sungai dekat akhirat syurga nanti langsung tak sama dengan apa yang kita tengok. Kalau nama pun Allah dah kata semua tipu daya, takkanlah sama. Tak mungkin sama. Ya, baik tuan-tuan. Ingat, langit, syurga itu luas dia ya Allah. Seluas langit dan bumi. Yang ketiga, macam mana keadaan syurga lagi yang kita nak menjadi dambaan kita itu. Baik, Allah sebut dalam surah Al-Imran lagi. Surah Al-Imran ini banyak cerita tentang syurga. Ayat 107. Apa dia? Orang kalau dah masuk syurga nanti, suami, isteri. Wajah mereka akan jadi putih berseri-seri. Kan?
Kalau sekarang hari ni macam-macam nak bagi putih cantik muka ni. Pakai filter lah. Saya tak pakai filter apa pula malam ni. Kan? Apa pun tak pakai. Tak apa. Kan? Memang inilah yang ada. Nak buat apa? Nak tipu daya siapa? Kan? Nak tipu daya siapa? Kan? Baik. Nah, Allah sebut di dalam Al-Quran, surah Al-Imran ayat 107. Orang yang akan masuk syurga nanti wajahnya akan bertukar, wajahnya putih berseri-seri. Wa ammal ladzina yaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Sebab apa wajah mereka putih berseri? Sebab mereka berada dalam limpah rahmat Allah, duduk dalam syurga tu tuan-tuan. Rahmat Allah sangat-sangat berlimpah-limpah. Sampaikan muka kita cantik, putih berseri, ya Allah. Tuan-tuan, kita kalau nak cantik kat dunia sekarang ni, dia kena melimpah-limpah makeup. Betul tak? Ha. Kena melimpah-limpah makeup. Orang makeup sekarang ni kalau saya tengok, ya Allah, menakutkan lah tuan-tuan. Nah, itulah. Punya nak kena cantik dekat dunia ni, kena makeup melimpah-limpah. Ha. Anak saya tu ada juga pernah satu fasa dia suka makeup. Dalam beg makeup dia tu, ya Allah, ya Tuhan. Entah bila lah dia beli. Kan? Make, lipstick saja tak tahulah 20, 15 ish. Saya pun pening kepala. Kan? Saya kata, Kak Ngah, kamu ni dah cantik kan? Kenapa lah makeup tebal-tebal macam ni? Dia kata, tak lah Umi, makeup biasa-biasa je. Macam tu lah nak sedapkan hati. Kan? Nak sedapkan hati. Kita kalau nak buat benda yang Allah kata tak boleh tu, mau nak sedapkan juga. Saya kata, Kak Ngah, tak apalah, layan lah anak tengah seronok. Kan? Lepas tu pelan-pelan bagi tahu dia. Kan? Berdoa. Baik tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, orang kalau dah masuk syurga, kenapa dia jadi wajah yang putih berseri-seri tu? Bukan sebab makeup. Bukan, bukan. Sebab apa? Sebab mereka berada dalam limpah rahmat Allah yang berlimpah ruah. Tuan-tuan boleh bayang tak duduk dalam syurga? Rahmat Allah yang melimpah-limpah ruah tu sampaikan putih berseri wajah mereka. Allahu Akbar. Dan khalidun. Mereka kekal dalam tu. Baik. Yang keempat. Jadi, kan, duduk dalam syurga dah cantik dah orang. Hai, ya Allah tuan-tuan. Baik. Kita duduk dalam rumah kita sendiri nak bagi muka cantik macam mana? Boleh tak? Boleh. Jadikanlah rumah tangga kita ini sebagai syurga. Nanti kita tengok macam mana ciri-ciri syurga tadi. Ni ciri-ciri syurga kan? Tapi nak jadi, nak masuk syurga nanti macam mana? Okey. Yang keempat. Syurga ni adalah keadaan dia isteri-isteri yang suci, lagi bersih, yang lagi diredai oleh Allah. Ni cukup seronok lah kalau suami-suami kita dengar. Kan? Nak bidadari syurga. Kan? Dia nak bidadari syurga. Kita pun dapat juga kan? Dia kata tadi dekat dalam ni, dia kata kat sini, pasangan-pasangan. Suami dapat isteri. Isteri dapat suami. Yang suci lagi bersih. Ya? Yang suci lagi bersih, yang lagi diredai oleh Allah. Katakanlah wahai Muhammad. Tuan-tuan, surah Al-Imran juga tahu. Ayat 15. Semua cerita tentang syurga ni, semua surah Al-Imran. Kenapalah ya Allah, surah Al-Imran ni lah banyak cerita tentang syurga. Baik, ayat 15. Qul a'unabbi'ukum bi a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Orang kalau yang bertakwa, ya, bertakwa kepada Allah, jannatun, dia dapat masuk syurga, tajri, ada sungai yang mengalir di bawahnya, ya, sungai-sungai yang mengalir, khalidi, mereka kekal dalamnya, wa azwaj. Ini yang best dengar tu, ya, dan disediakan kepada mereka pasangan-pasangan suami ataupun isteri yang macam mana?
Yang suci lagi bersih. Tak tahulah nak cerita suci lagi bersih ni macam mana. Kan ada orang jual iklan sabun suci lagi mensucikan. Macam mana tu tuan-tuan? Ha, kan? Ha, belilah sabun ini. Suci lagi bersih dan mensucikan. Oh, kita kata, oh, ni nak beli ni. Kan? Ha, macam mana yang dikatakan wanita yang suci, suami yang suci, bersih. Dan bukan tu saja. Mereka beroleh redha daripada Allah. Dan ingatlah Allah sentiasa melihat akan hamba-hambanya. Masya Allah tuan-tuan. Ganjaran orang-orang yang bertakwa. Yang kelima. Tuan-tuan, yang kelima. Okey, kita berpindah kepada surah lain. Surah An-Nisa. Kan seronok dengar tu. Cerita pasal tadi surah Al-Imran kan orang lelaki. Ni surah An-Nisa pula cerita pasal orang perempuan. Maknanya, jadi perempuan ke, jadi lelaki ke, semua boleh belaka masuk syurga. Kan? Okey, baik. Yang kelima. Tuan-tuan, orang yang berada dalam syurga ni, mereka akan berkawan dengan para nabi. Kita kalau tengok hari ni, kan, kita kalau kita tengok hari ni, influencer ke, kan orang-orang alim-alim yang terkenal, alim ulama yang terkenal, contoh Imam Masjid Nabawi, Imam Masjid apa di Mekah. Tak rasa ya Allah seronoknya kalau boleh berkawan dengan mereka. Kan? Alim ulama, isteri-isteri para nabi. Ya Allah. Ha. Tuan-tuan, dalam surah An-Nisa ayat 69, Allah kata, kita akan berkawan dengan para nabi, siddiqin dan orang yang soleh. Wa man yuta'illaha wa rasul. Siapa yang taat kepada Allah dan juga Rasulnya, faulaika ma'allazi. Mereka semua akan ditempatkan di dalam syurga. Ma'allazina an'amallahu alaihim. Bersama orang-orang yang telah dikurniakan alaihim. Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin. Mereka akan berada dengan orang-orang para nabi, tuan-tuan. Dan orang yang siddiqin, yang bercakap benar. Dan para syuhada dan orang-orang yang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dan amat eloklah mereka itu menjadi teman rakan kepada orang-orang yang taat. Tuan-tuan, kita kena niat, ya, nak duduk dengan orang, dan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Ni empat golongan yang tertinggi ni. Para nabi, para siddiqin. Siapa siddiqin ni? Siapa? Siddiqin ni para sahabat yang membenarkan Nabi. Siddiqin ni siapa? So, siddiqin ni adalah orang-orang yang membenarkan Nabi. Dia tak macam kita. Percaya tak Quran tu penawar? Nantilah cuba. Kita tak termasuk dalam golongan siddiqin ni. Engkau percaya tak? Engkau nak tak berjuang? Engkau nak tak jadi orang yang syahid? Ya? Ya. Kita masih ragu-ragu. Sebab itu, para siddiqin ini disebut di dalam Al-Quran itu para sahabat Nabi yang memang mengaku berjuang bersama Nabi. Mati syahid. Baik tuan-tuan. Itu golongan yang kelima. Keadaan yang kelima dalam syurga. Kita akan boleh berada dengan para Nabi, para siddiqin dan orang-orang yang soleh. Ya Allah. Itulah kau orang-orang yang paling baik tuan-tuan. Nabi Allah kata, wahasuna ulaika rafiq. Itulah teman rafiq. Rafiq ni teman rapat. Itulah teman rapat yang paling baik dalam dunia ni. Baik tuan-tuan. Okey. Itu yang sempat saya carikan tadi dalam tempoh 30 minit. Saya buat preparation untuk kuliah malam ni. 5 keadaan orang yang berada dalam syurga. Tuan-tuan ya. Baik. Saya nak pergi sikit lagi. Bila bila kita nak kena dapat syurga ni? Bagaimana? Apa yang perlu kita lalui untuk sampai ke syurga tu? Memang kita semua bermimpi untuk dapat syurga, tapi dia ada syarat dia nak dapat syurga. Yang sudah pastilah, kan? Suami kita nak bagi hadiah besar, gelang besar kat kita. Dia sudah pastilah dah jadi isteri dia, buat baik dengan suami, sayang dekat kita. Harap-harap dengar lah orang kat dalam bilik tu.
Kan? Yang tak dapat suami ni tak apa. No, doa-doa je banyak-banyak. Ha, kan? Siapa dia ada suami dekat-dekat ni? Kan kalau suami nak bagi isteri dia gelang ke, nak bagi hadiah ke, nak bagi cincin ke, sudah pasti ada syarat. Hmm. Isteri tu baik, sayang, taat dekat suami tu. Mestilah kasih itu timbul dalam hati suami. Samalah dekat kita ni. Kita nak minta dekat Allah ganjaran syurga. Maknanya kena ambil hati Allah. Macam mana nak ambil hati Allah? Kena buatlah pasti. Lumrah, fitrah. Allah dah sebut dah. Buat baik mesti dapat kasih sayang Allah dan rahmatnya. Kan? Baik tuan-tuan. Yang pertama sekali. Tuan-tuan, Allah sebut dalam Al-Quran. Nak masuk syurga Allah mesti uji kita dulu. Ini pasti. Bersabit dengan Al-Quran dan juga hadis. Surah Al-Baqarah ayat 214. Tuan-tuan. Surah Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Adakah kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga sebelum sampai kepada kamu ujian-ujian dan cubaan? Tuan-tuan tengok macam mana ujian para nabi yang terpaksa mereka tempuh untuk mereka masuk ke dalam syurga Allah. Sebab tu tak free-free nak masuk syurga tuan-tuan. Tak free. Kalau kita baca kisah para nabi, bagaimana kesusahan yang terpaksa mereka lalui. Sikit je kita tuan-tuan. Kita sikit-sikit sangat-sangat. Tapi tuan-tuan, kita pun rasa macam, ya Allah, aku dah tak mampu, ya Allah. Kenang balik Nabi kita, ya Allah. Besarnya ujian para Nabi. Besarnya ujian Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, berikan aku kekuatan. Baik tuan-tuan, Allah kata, kamu tak mungkin akan dapat masuk syurga sebelum aku uji kamu. Seperti orang yang terdahulu daripada kamu. Ah, bukan kita je kena uji, tapi dah terbukti di dalam Al-Quran. Allah cerita kaum Nabi, Nabi Musa, kaum Nabi Isa, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Daud, kaum Nabi Ibrahim, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum Nabi Zakaria. Ah, dalam Al-Quran itu yang kita baca, Masya Allah. Kisah-kisah semua para Nabi itu yang mempunyai ujian dan cubaan yang berat. Bukan, bukan saja-saja. Semua kisah para Nabi itu Allah kata dalam Al-Quran, semua kisah itu kalau kamu baca, ia akan menguatkan keimanan kamu. Dia akan menguatkan ketakwaan kamu. Dia akan menguatkan jiwa kamu. Baca ke tak baca? Baik tuan-tuan. Mereka telah ditimpa kepapaan. Ah, tengok. Mereka, kita pasti akan diuji dengan kemiskinan. Maka, bila kita sedar, ya Allah, aku tak cukup lah duit nak belanja bulan ni. Ingat, aku sedang diuji oleh Allah. Alhamdulillah, ya Allah, aku bersyukur sangat. Ramai orang tak ada kerja kat luar sana, ya Allah. Ya, ramai orang yang susah bekerja dekat luar sana. Alhamdulillah, ya Allah. Saya bersyukur, ya Allah, saya ada kerja. Ya, saya bekerja dalam keadaan ada Al-Quran. Saya bekerja dalam keadaan ada kuliah mingguan ataupun bulanan. Yang semua tu nikmat Allah tambah. Orang lain tak ada, kita ada. Kan? Baik. Ada tuan-tuan. Kan? Ada orang WhatsApp saya bagi tahu, Ustazah, saya susah sangat sekarang. Rasa macam nak bunuh diri. Tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, kita hidup jangan ikut orang ya. Jangan tengok orang, jangan ikut orang. Dan jangan bandingkan orang dengan kita. Jangan tuan-tuan. Walaupun tengok jiran sebelah ni. Rajinnya suami dia. Suami aku. Jangan tuan-tuan. Jangan banding. Bila kita mula membandingkan, kita akan kufur kepada nikmat.
Kita lupa. Kufur ni lupa. Lupa dengan nikmat. Kan? Nikmat yang ada depan mata tak ingat. Kita duk impikan nikmat yang tak nampak dan tak tahu. Lepas tu tengok orang sebelah. Jangan tuan-tuan. Kita akan diuji dengan kemiskinan. Kita akan diuji dengan kemusnahan harta benda. Dan tuan-tuan, kita juga akan diuji dengan serangan penyakit. Diuji dengan penyakit, diuji dengan tak sihat, diuji dengan demam, diuji macam-macam. Ingat, semua ujian ini adalah antara asbab untuk kita masuk syurga. Dan serta digoncangkan oleh ancaman bahaya musuh. Tuan-tuan, sahabat kita dekat Palestin tu berhadapan dengan ujian ancaman musuh. Ya Allah, kan? Kita tak ada apa musuh pun kat sini. Musuh kita siapa? Musuh kita, Nabi kata kita ni ada berapa musuh? Ah, Nabi beritahu dalam hadis, kita ada musuh yang pertama sekali adalah orang kafir. Kafir yang memerangi kita. Yang kedua, orang munafik. Ni musuh kita tahu. Yang ketiga, orang mukmin yang dengki. Sebab tu kita sesama kita orang Islam ni pun ada masa jadi musuh kita. Dengki dekat kita ataupun kita dengki dekat orang. Ini pun musuh. Yang keempat, musuh kita adalah hawa nafsu. Diri kita sendiri duduk dalam ni. Dan yang kelima, musuh kita siapa lagi seorang? Syaitan. Sebab tu jangan ingat syaitan je musuh kita. Lepas tu akan jodoh fitnah syaitan je selalu. Kesian jin syaitan tu. Sedangkan Nabi kata dekat kita, kita ada 5 musuh. Ha, kan? Ha, diri kita sendiri pun musuh kita. Lepas tu jangan duk salahkan orang sangat ya. Baik. Baik yang tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan, kita diuji dengan ancaman musuh. Ingat tadi musuh kita ada berapa? 5. Jangan duk ingat musuh tu saja tu. Musuh orang kafir ke. Jangan. Baik, kena belajar agama. Musuh ada 5. Ya, musuh ada 5. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman yang ada bersamanya. Bilakah datangnya pertolongan Allah? Ya, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Asalkan kamu bersabar dan berpegang teguh kepada agama Allah. Ingat, bila masa kita dah diuji, tak cukup, kekurangan, tak sihat, ya Allah, diuji dengan serangan orang dengki lah, orang munafik lah, orang fitnah kita lah. Kita pula berasa anxiety. Yang diri kita sendiri ni, jangan salahkan orang. Lepas tu, syaitan pula berbisik-bisik. Allahu Akbar. Ya, dah ada 5 musuh. Tak ada benteng, tak ada ilmu, tak ada agama. Nak melawan dengan 5 musuh. Hatta nak lawan dengan musuh dalam diri sendiri pun tak ada ilmu. Baik. Masa itulah kita rasa, ya Allah, bila ya Allah nak tolong saya ni, ya Allah, tolonglah saya, ya Allah. Allah kata, sebenarnya aku sangat dekat dengan kamu. Asalkan kamu bersabar dan berimanlah, bertakwalah, berpegang teguh dengan agama Allah. Teruskan solat, teruskan baca Al-Quran, teruskan perbanyakkan zikir-zikir kepada Allah ketika mana kita diuji. Tengok bagaimana Nabi Zakaria ketika mana baginda diuji tak dapat anak. Dah dapat anak macam mana? Sampai malaikat datang, Allah bagi tahu berita gembira, isteri kamu akan mengandung. Macam mana? Ah, Masa itu Nabi Zakaria kata, macam mana isteri aku nak mengandung sedangkan isteri aku sudah tua? Apa? Kemudian malaikat kata, itu adalah mudah bagi Allah. Bila mana isteri kamu mengandung, kamu hendaklah tidak bercakap dengan siapa pun selama 3 hari. Banyakkan berzikir. Nampak? Kita bila masa diuji oleh Allah, dekat nak sampai dengan permintaan ujian kita itu, pasti kita kena banyak berdiam diri. Nabi Zakaria, Allah kata kamu kena diam, jangan bercakap dengan orang. Tu dekat Allah nak bagi dah nikmat kepada kita, pertolongan kepada kita. Lepas tu Allah kata hendaklah kamu banyakkan berzikir. Tak boleh tuan-tuan. Ya? Tak boleh. Jadi waktu-waktu petanda-petanda Allah dah nak mendekatkan pertolongan kepada kita, kita rasa kita rasa kita nak berdiam diri.
Kita rasa nak berdiam diri. Lepas tu kita rasa makin banyak kita menyebut berzikir nama Allah. Itulah di antara tanda-tanda pertolongan Allah makin makin dekat. Baik tuan-tuan. Tuan-tuan yang kedua. Tuan-tuan yang kedua, ujian nak masuk syurga. Kena jauhkan diri daripada dosa. Kena jauhkan diri daripada dosa tuan-tuan. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Tuan-tuan, jika kamu menjauhkan dosa-dosa besar yang dilarang kamu melakukan, kami akan ampunkan kesalahan-kesalahan dosa kamu, dosa kecil kamu, dan kami akan masukkan kamu ke tempat yang mulia, iaitu syurga. Yang ketiga, taubat, perbuatan munafik. Tuan-tuan, kita ni semua memang semua ada sifat munafik dalam diri kita. Banyak ke sikit saja tuan-tuan. Banyak ke sikit saja tuan-tuan. Semakin kita bertakwa, semakin kita memperbanyakkan amal ibadah kita, semakin kita mendekatkan diri kita kepada Allah, semakin berkuranglah sifat munafik itu dalam diri kita. Dalam surah An-Nisa ayat 146 tuan-tuan. Kecuali orang-orang yang bertaubat daripada perbuatan munafik itu dan memperbaiki amalan mereka. Dan yang keempat, mereka beriman bulat-bulat dengan Al-Quran. Ini tadi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Orang-orang ni, mereka beriman bulat-bulat dengan Allah, dengan Al-Quran. Dia tak ada kalau-kalau. Dia tak ada nanti-nanti. Dia tak ada contoh. Al-Quran membantu. Al-Quran tidak membantu. Al-Quran sudah pasti akan membantu, sudah pasti akan menjadi pertolongan yang besar. Sebab tu inilah penghijrahan saya juga. So, saya nak cerita. Dulu pun saya akan sebut Al-Quran akan membantu anak boleh bercakap. Tidak tuan-tuan, sebenarnya saya salah. Saya bertaubat kepada Allah. Ini perjalanan penghijrahan saya juga. Tidak. Quran tidak membantu. Quran sudah pasti akan memberikan pertolongan yang paling baik. Masya Allah. Allah sebut mesti beriman yang bulat-bulat kepada Al-Quran. Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haq wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qawmis salihin. Dan tidak ada sebab bagi kami tidak beriman kepada Allah dan kepada kebenaran Al-Quran yang sampai kepada kami. Al-Haq itu Al-Quran. Padahal kami ingin dengan sepenuh-penuh harapan. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ya, betul. Ini dah bawa spanduk. Dan yang terakhir ni tuan-tuan Padahal kami ingin sangat sepenuh-penuh harapan supaya Tuhan kami memasukkan kami ke syurga bersama-sama orang-orang yang soleh. Tuan-tuan, ini perkataan orang-orang beriman yang Allah rakamkan untuk Allah ceritakan kepada kita bagaimana perkataan orang-orang yang beriman. Wa ma lana la nu'minu billah. Dan tidak ada sebab bagi kami tak beriman kepada Allah. Wa ma ja'ana minal haqq. Dan kepada kebenaran Al-Quran yang sampai kepada kami. Wa ma lana la nu'minu billahi. Wa ma lana nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqq. Tidak ada sebab kami tidak beriman kepada Allah dan tidak ada sebab kami tidak beriman dengan Al-Quran yang datang kepada kami. Ni bahasa orang-orang beriman yang Allah rakam di dalam Al-Quran. Surah Al-Ma'idah ayat 84. Wa natma'u an yudkhilana, padahal kami ingin dengan sepenuh-penuh harapan supaya Tuhan kami memasukkan kami. Dia kata wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qaumis salihin, bersama orang-orang yang soleh. Insya-Allah tuan-tuan. Semoga perkataan yang terakhir itu adalah perkataan kita. Yang kita lah yang kena tulis, kena semat selalu dekat bibir kita. Selalu kena cakap wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqq. Tak ada sebab untuk kami tidak beriman, tidak percaya kepada Al-Quran. Allahu Akbar.
Tuan-tuan, moga-moga kita terpilih ya menjadi ibu bapa yang sangat beriman kepada Al-Quran. Kita tak ada dolak dalih. Kita tak ada sebab-sebab yang kita tak nak beriman dengan Al-Quran. Ya, maka tuan-tuan, moga-moga syurga itu adalah nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita, yang akan Allah bawa kita untuk bersama bertemu dengan Allah, ya, dengan anak-anak kita, dengan suami kita, dengan zuriat keturunan kita. Tuan-tuan, bukan senang nak masuk syurga ni tuan-tuan. Ya, kalau kita baca lagi kisah-kisah dalam syurga ini, ya, bagaimana perbualan-perbualan orang-orang yang masuk dalam syurga ini, ya. Allah Akbar. Mereka masuk syurga, mereka bertemu dengan orang yang dulu ajak mereka. Kan? Dulu engkau memperlekeh mereka. Dulu engkau kata engkau bawa kepada kebaikan. Rupanya dulu engkau lah yang ajak aku kepada kejahatan. Bimbang tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, pesan pada diri kita, cukuplah kita berada pada kadar sederhana sahaja. Jangan melampau. Jangan terlalu ekstrim. Tak boleh. Dalam Islam tidak ada istilah ekstrim. Islam itu adalah sederhana sahaja. Ya, Islam itu sederhana. Dia tak lebih, dia tak kurang. Islam itu tak suka kepada melampaui batas. InsyaAllah kita bertemu lagi pada kuliah yang akan datang. Alhamdulillah. Moga-moga Allah mengampunkan kita pada malam ini. Dan Allah buka seluas-luasnya kepada kita pintu syurga. Ya, yang kita nak dapat 5. Baru 5 je saya sempat kaji tadi tuan-tuan. Sebenarnya ada. Sekejap tuan-tuan, saya tengok balik. Sebenarnya tadi, 190 kali disebut perkataan syurga dalam Al-Quran. Saya baru sempat ambil 5. Tuan-tuan, Masya Allah. 191 kali disebut syurga di dalam Al-Quran. Baik, silakan. Ada soalan? Silakan. InsyaAllah Fiza, Masya Allah. InsyaAllah kita boleh sambung lagi. InsyaAllah. Ya, 190 kali itu disebut syurga dalam Al-Quran. Saya baru ambil 5. Ya, baik. Ada soalan lagi? Ada soalan mungkin nak tanya? Silakan. Okey, saya share. Saya share. Okey, saya share file. Nota saya pada malam ni. Siapa nak Ada yang nak? Okey, saya share. Okey, saya share dalam meeting chat. Okey. Tapi saya buat nota simple je. Ni boleh lemak. Dia tengah loading tu. Okey. Saya harap betul lah tu yang saya klik tu. Ya. Okey. Fatihah. Hmm. Fatihah. Okey, ada soalan? Kasih Dapat dah? Fatihah. Okey, tu dah masuk. Cuba buka, betul tak? Fatihah. Okay, Jiha tanyakan tadi ayat apa? Saya share nota kuliah pada malam ini dekat dalam GM. Boleh ambil. Dapat tak Kak Miss? Dapat dengar sekejap. Dengar download. Ya. Saya tak boleh buka sebab ni. Cuba buka, siapa-siapa buka. Betul tak yang saya share tu? Okey, ada siapa-siapa nak tanya soalan silakan dalam silakan tanya dekat TikTok, boleh type Eh, laju ke malam ni Jia? Laju Hmm. Okey, boleh buka tak? Dapat ke Kak Miss?
Buka, dapat tak Al-Fatihah? Kejap Ustazah nak buka tu kejap. Okey. Hmm. Saya cuba lagi sekali. Dalam PDF tak dapat. Oh, tak dapat Tak, dalam PDF tak dapat. Dia tak boleh baca. Sekejap. Saya buka. Okey, kejap. Saya rasa saya tak set up pun. Kejap saya set up. Ustazah save as ke Saya PDF save ke as. Dia apa lupa save as. doc ke? Kejap saya buat sekali lagi. Okey, saya share sekali lagi Sebab tadi saya tak save. Saya tak save PDS. PDS pula PDF. Tu dia dah kecil file dia. Sama je. Ada yang nak tanya soalan silakan. Saya harap betul lah saya share tu. Cuba buka dah lepas tu. Hmm. Sekejap page file. Sama je Ustazah. Alamak, sama pula. Bisingnya maaf lah ya, anak-anak saya. Sama sama. Sekejap. Saya Ya, boleh ya, ya. Ustazah Ah, masuk dekat note. Okey. Masuk dekat notes. Dia kena pergi buka dekat apps lain. Oh. Kita pejam saya save dulu. Okey. Dia kena buka dekat notes Okey, tak apa. Nanti saya cuba share dekat dalam grup rawatan ya. Boleh dah? Alhamdulillah. Syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Semoga bermanfaat nota yang sikit itu, kecil itu. InsyaAllah, moga terus dapat menyebarkan kebaikan ya semua. Semoga Allah terima amal kita pada malam ni. Tak ada soalan kot malam ni. Ya, tak ada soalan. Di TikTok pun tak ada soalan. Anak fikir kita boleh ke? Boleh apa puan? Anak fikir kita boleh apa puan? Okey, minta maaf ibu-ibu. Saya dah nak end live. Terima kasih semua yang menyertai kuliah kita pada malam ini insya-Allah. Semoga Allah permudahkan urusan kita dan kita bertemu pada kuliah yang akan datang. Sama-sama Fiza, terima kasih juga semua yang hadir bersama-sama. Saya mendoakan. Saya serahkan kepada MC kita. Alhamdulillah, selesai sudah kuliah yang penuh bermanfaat dan keinsafan daripada Ustazah sebentar tadi. Sesungguhnya terlalu banyak nikmat syurga yang Allah janjikan buat hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Mudah-mudahan apa yang kita dengar malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan panduan dalam kehidupan seharian kita. Dengan itu, berakhirlah majlis ilmu kita pada malam ini. Kita tangguhkan majlis kita pada malam ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Ada anak murid saya dia masuk kat TikTok saya